Perantau yang mahu pulang ke Kelantan boleh sedikit menarik nafas lega apabila jalan sementara projek lingkaran tengah utama LTU Pakej 3B dan 3C berhampiran Taman Wangi di Gua Musang akhirnya siap dibaiki. Walaupun pengguna dinasihatkan menggunakan lebuh raya Pantai Timur, namun sekurang-kurangnya ia memberi alternatif kepada perantau yang mahu pulang ke Gua Musang, Jeli mahupun ke Kuala Krai. Permukaan jalan yang rosak teruk sebelum ini kini boleh dilalui dengan lebih lancar. Jadi Alhamdulillah dengan khabarnya telah dibaik pulih. Saya rasa bukan saya lah, semua pengguna yang melalui jalan naik Kuala Lumpur bersyukur jalan telah dibaiki. Dan kita ucap terima kasihlah kepada pihak-pihak yang telah mengambil tindakan yang sewajarnya bagi memastikan lalu lintas berjalan baik, insya-Allah. Kalau kereta-kereta tak berapa sedap kak. Mana takut-takut rosak lah dengan tujung, dengan lubang, dengan itu mana nak ngelak tak boleh ikan itu semua. Supaya tidak berlaku jam lah. Kita takut jam daripada biasa kan daripada Tanah Putih kau bandar tu ke jam lah kalau jalan tu tak clear. Muatal lori-lori lain hak tidak dipantau tu kalau boleh semuanya bertanggungjawab untuk sama-sama kita jaga jalan yang ada di sekitar daerah Gua Musang ni, insya-Allah jalan yang raya akan kekal baik dan kenderaan akan lancar lah. Memang perlulah. Kalau ada rosak sikit perlu, sebab saya duk tengok dalam FB tu banyak pengguna-pengguna jalan raya mengadu bahawa kenderaan dia, kereta dia selalu cahaya kalau kita tengok. Banyak berlaku benda macam tu. Sebab apabila jalan berubah, orang tak tahu dengan keadaan kereta laju masuk lubang memang pecah tayar lah. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Galas, Datuk Muhammad Syahbudin Hashim berkata, pihaknya berterima kasih kepada Kementerian Kerja Raya KKR dan Jabatan Kerja Raya JKR yang melaksanakan kerja pembaikan bagi memulihkan laluan tersebut. Laluan tersebut juga dilengkapi palang bagi mengelak kenderaan berat melalui kawasan berkenaan serta pemasangan lampu jalan untuk meningkatkan tahap keselamatan pengguna pada waktu malam.